Assalamualaikum. Oshis di Chinese. Okay korang, so setelah sekian lama kan aku tak buat video kan. So bukan sekejap ni, dah setahun je tak buat video. So hari ni aku akan kembali dengan video Roblox lagi. Ya, tak berubah hati. Okay, dengan Roblox kita akan main game Roblox lah. Membelik lidah, lama tak bercakap. Kita akan main game Squid Game 2. Kan hari tu viral lah Squid Game 2. So tapi ada plot twist. So jom kita. ID Roblox aku. So siapa nak add jadi friends, Roger add je. Dah lama tak main. Kan dulu kan aku terkenal dengan apa ni orang cakap, asyik kalah kan, tak pernah menang kan. Flashback. Oh, memang kena dengan aku. Tak nak. Mampu tak? Mantap. Jatuh, papi jatuh. Oh. Oi, guys. Mati, guys. Tak tolong orang. Begitu belum lama. Habis aku nak... tak apa, dah diam. Kali ni, aku tak nak putus asa. Dalam episod kali ni, aku akan cuba untuk menang. Okay, aku tak nak putus asa. Ingat tu. Tapi kalau aku kalah juga, tapi aku tak boleh kalah. Okay, game will start in... dia nak teleporting kita. Okay, jom. Alamak, aku harap line tak buat hal lah macam biasa. Jom. Okay, kita dekat sini. Okay, aku nombor 395. Let's go. Kita pergi ke depan tu. Dia tidak akan over kita. Cepat. Oh, kena lari dah. Lari pun tak. Kita akan main yang game first apa dah. Nanti kita tengok. Okay, first challenge kita red line, green line. Wako biasa midah. Okay, let's go. Mana. Okay, cepat. Green line. Okay, aku rasa aku tak ada buat. Green line. Red line. Green line. Green line. Lihat guys. Green line. Kita kena dan jangan main. Green line. Oh, kau ni yang patung mendestroy other people Tak apa, kawan-kawan, ayo guys. Oh, let's go guys. Fighting Anya yarabbun. Ya, cincap boy. Biasa kan, bila kita tengok cerita Korea, kita pun akan terpengaruh dengan bahasa-bahasa mereka. Tapi seronok bahasanya. Okay, so sementara menunggu tu, hello, macam mana korang? Macam nak upgrade boleh bercakap tu Roblox jadi boleh bercakap tu. Kena beli yang Robux tu Aku pun tak tahulah guys. Kalau siapa tahu cuba komen macam mana. Aku pun tak tahu nak main macam mana. Nak bagi suara, aku nak dia bercakap. Light off. Alamak, game dalam gelap ni susah ni. Game kedua kita guys, light off. Ini bukan light off ni, kita pergi ke menara mana ni? Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Dah lah guys, memang aku ni ditakdirkan untuk tak dapat menang game Apalah takdir aku Jadi aku menang kat game pertama. Cuma game kedua ni je tak macam mana nak main pun aku tak tahu dah. Dah, kita jumpa kat episod seterusnya. Aku akan main game lain yang boleh aku menang. Aku minta maaf lah sebab tak dapat nak tunaikan janji aku tu. Tapi bukan janji, aku tak janji pun. Tapi aku menang. At least aku bagi korang tengok aku menang dalam game pertama. Itu. So, berjumpalah kita di episod seterusnya. Bye bye.